sangat dah kita ni. Tapi alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah beg masih kukuh, masih selamat insya-Allah. Cuma dari segi penggunaan handle ni. Satgi doktor terus pasal foto itu lah. Kami tulis siap-siap. Okey. Kita menggunakan kata apa caranya? Kita guna sampai boleh digunakan lagi. Sebab tak berapa nak ada ni kan. Okey. Alright. Doktor tuan-tuan puan-puan, di beg sulit ini juga kami akan tulis jika ada kes macam saya kata tadi, soalan kurang, soalan lebih, semua kami akan tulis. Kami akan sertakan nota, dekatkan nota di beg sulit ini untuk peringatan ketua pengawas. Kok lah kan, dah datang di unit peperiksaan sembang-sembang, ada kuih raya kat peperiksaan makan-makan. Okey, tak apa. Masa tak limat tu, dengarlah macam tu, dengar. Bila nak dalam peperiksaan, apa yang Puan Azmi bagi tahu tadi lupa. Kan? Kan? Jumpa orang tu sembang, jumpa orang ni sembang, lupa. Tak apa, kami lekat nota di beg sulit ini. Okey? Untuk doktor tuan-tuan puan-puan ambil maklum. Kalau tak faham juga, tak tahu nak urus, telefon saja kami. Okey, kami sedia membantu. Kami telefon memang on saja sepanjang peperiksaan ni lah. Okey. Dalam ni kita ada file pengawas. Okey. Dalam sama juga, masih sama. Ini adalah arahan ketua pengawas kepada calon. Okey, dan kita ada tambahan tak adalah macam saya bagi tahu, ada yang berwarna kuning, inilah tanggungjawab. Kenapa? Okey, tanggungjawab ini macam saya kata, saya mohon sangat ketua pengawas untuk serahkan file ini. Okey. Yang ni, yang berwarna kuning ini, saya mohon sangatlah ketua pengawas mohon berikan atau serahkan kepada pengawas untuk baca. Okey, sebab menyatakan juga tanggungjawab setiap seorang pengawas itu apa yang perlu dilakukan. Okey. Apa yang perlu dilakukan, arahan khas mengenai buku soalan, ada langkah-langkah menjalankan peperiksaan. Saya mohon sangatlah, sebab kadang-kadang ketua pengawas pun takut ada terkhilaf mana-mana, pengawas boleh betulkan. Okey, kita ambil tanggungjawab bersama-sama sebab kami bukan berada di sini sepanjang peperiksaan berlangsung. Okey, tanggungjawab ketua pengawas, kalau satu dewan 4 orang lah yang bertanggungjawab untuk mengawas peperiksaan. Okey. Alright, di dalam ini juga ada laporan ketua pengawas. Dah isi, masukkan semula, siap tanda tangan ketua pengawas dan saksi. Saksi ini adalah pengawas tu lah. Okey. Kena ada cop saksi pun kena bawa cop. Ada borang pemantauan. Okey, yang ini ketua jabatan, jangan lupa dah siap. Ulasan siap tanda tangan, kembalikan kepada ketua pengawas, masukkan dalam fail ini juga. Laporan perniagaan jika ada. Tengok. Kami dah set tulis kat sini. Kok lupa. Kok lupa. Tapi alhamdulillah, pengawas kita memang ingat. Sentiasa ingat, sentiasa ambil maklum tentang peperiksaan. Alhamdulillah, bagus. Okey, BKC kami dah tulis siap-siap kat sini apa perlu dilakukan dengan BKC tu. Okey, BKC masukkan semula dalam file ni. Okey, kami dah bagi dah. Yang di luar dinding masukkan juga, yang dalam ni pun masukkan juga. Ada butiran perlu diisi dan ada perlu tanda tangan dan juga cop rasmi di situ. Jelas? Okey, untuk pensyarah baru okey. Okey ke? Okey, sebab untuk pensyarah baru jangan risau. Kami tak letak sebagai ketua, kami letak sebagai pengawas dulu untuk memantau, untuk tengok apa kena buat. Okey. Alright. Okey. Seterusnya, di dalam beg ini juga ada buku sifir untuk kursus yang menggunakan buku sifir. Okey. Alright. Buku sifir ni saya fahamlah kadang-kadang calonnya ramai. Okey. Kalau calonnya tak ramai, contoh 10 orang sahaja, kami akan masukkan dalam beg sulit. Jika calonnya ramai, takkan nak guna beg. Dah lah, beg pun dalam keadaan tak apa nak segar, tak apa nak sihat sangat tu kan. So kami akan masukkan dalam kotak A4. Kita masukkan dalam kotak A4 buku sifir. Okey, buku sifir sama juga. Bila dah selesai, letak atas meja calon. Jadi ketua pengawas perlu kutip semula, kembalikan
semula, masukkan dalam kotak A4 tersebut. Okey, ini buku sifir. Kalau ada penggunaan kertas graf, kami sertakan kertas graf, helaian tambahan, dan juga kita ada buku skrip jawapan. Okey, biasanya kami akan bilang siap-siap. Kita akan bagi lebih 2 ataupun 3 lah. Kita tak akan bagi banyak. Kita faham sebab beg ni memang kata apa, penggunaannya kita kena pandai lah. Sebab dia pun tak berapa nak elok sangat. Jadi kita memang tak akan bagi lebih banyak. Kalau calon 60 orang tak bagilah sampai 100 buku ni. Kita akan lebih 2-3 buku sahaja. Okey. Alright, ini contoh sampul soalan. Ini yang belum dibuka lah. Okey. Jangan risau, dia bukan paper ni, paper lama. Bukanlah paper sekarang ni, tak. Okey, ni paper lama lah yang belum dibuka. Okey, nampak belum dibuka. Dia seal lagi. Jadi tugas ketua pengawas, macam saya kata tadi, panggil 2 orang saksi. Saksi tu siapa? Siapa saksi tu? Ya, calon terima kasih memberi tumpuan. Calon cemerlang ke, calon macam mana pun tak apa. Okey, panggil 2 orang calon tersebut. Gunting, kita sediakan gunting. Okey, gunting di hadapan calon tu. Okey, boleh? Alright, dah siap gunting. Janganlah pergi konyok ke apa, jangan pergi buang. Ini penting. Masukkan semula buku soalan calon itu yang telah digunakan, masukkan dalam ni dan lengkapkan butiran. Ada kat depan ni. Kena lengkapkan. Okey, alright. Seterusnya, sampul buku jawapan. Okey, sampul buku jawapan. Okey, ini sampul buku jawapan. Saya tulis siap-siap contoh. Siap bagi contoh lagi. Okey, sampul buku jawapan. Memang ada beberapa maklumat yang perlu diisi. Sebab itulah untuk persyaratan baharu, kita cuma untuk kali pertama akan diberi tugas sebagai pengawas. Untuk kali kedua, memanglah dah dinaik tarafkan secara automatik menjadi ketua pengawas. Okey, jadi tugas ketua pengawas. Okey, yang sebelah kiri tuan-tuan dan puan-puan, untuk satu kelas sahaja. Contohlah, biasanya paper matematik ada 10 orang calon tu, satu kelas. Senang. Masukkan terus satu kelas dalam ni. Okey, isilah maklumat. Contoh saya dah bagi dah kat depan ni. Contoh maklumatnya. Bilangan sampul. Kat saya ada bilangan sampul 1. Okey. Bilangan skrip. Skrip yang dimasukkan dalam sampul ni. Kalau 10/10. Jelas? Di bawah ini adalah nama ketua pengawas, tanda tangan. Okey. Atas tu tak apalah. Okey, saya jaga saya rasa atas ni. Nama peperiksaan pusat peperiksaan LPG Kampus Pulau Pinang, tarikh peperiksaan mata pelajaran itulah khusus dia, kod mata pelajaran ataupun kod khusus, program PPSMP ke, PSMP ke, PDPP ke. Okey. Alright. Bilangan hadir kalau 10/10, tidak hadir kalau kosong. Boleh? Okey, contoh macam yang pengurusan bilik sakit tu kan. Kalau tak salah saya dia quotient BM. Macam tu ialah BM. BM 3. Okey, untuk sampul BM 3 ini jangan di-save dulu. Tunggu skrip jawapan daripada bilik sakit di bawah sampai masukkan ikut angka giliran. Contoh angka giliran dia kat tengah-tengah, masukkan ikut angka giliran. Sebab doktor tuan-tuan puan-puan kena susun ikut angka giliran. Kenapa? Memudahkan urusan pemeriksa nanti. Okey. Pengawas tolong pemeriksa satu hari nanti. Kita yang kena periksa pun senang. Kita tolong orang, orang tolong kita. Kita mudah urusan orang pun akan mudahkan urusan kita. Okey? Jelas Untuk bilik sakit, saya maklum ada 5 orang ketua pengawas. Jadi ketua pengawas itu Dr. Basri. Mohon, okey untuk kelas, contohlah kalau pengawas BM3 itu jangan kalut-kalut nak tutup. Okey, pastikan skrip jawapan pelajar sakit itu masukkan dalam
sampul ini bersama dengan rakan-rakan yang lain. Bukan dia satu dia saja. Boleh? Jelas ha? Okey, untuk yang kelas lebih daripada satu. Okey, sorry. Lebih daripada satu. Contohlah kita ada BM. BM1, BM2, BM3, BM4. Ni saya kata tunjuklah kat atas ni. BM1, BM2, BM3, BM4. Memudahkan urusan pemeriksa. Jelas nak? Okey. Alright. Ada apa-apa nak tanya? Okey, yang ini contoh. Okey, borang BKC di luar dewan, pelajar tanda tangan, yang di dalam dewan, pengawas akan tik-tik, okey, tanda-tanda dan contoh di sampul buku soalan. Tanda tangan nama dan juga saksi. Boleh nak? Okey. Alright. Boleh setakat ni? Boleh nak? Okey, saya anggap semua jelas. Dah selesai, maksudnya dah tulis semua dah. Di skrip jawapan semua tulis, di sampul semua tulis. Selesai. Kira elok-elok, pastikan sebelum tinggal dewan itu tak ada apa-apa di atas meja calon. Contoh, calon angkat tangan nak layan tambahan, tak guna pun. So dia akan tinggal di atas meja. Okey, ambil semula, masukkan dalam beg sulit. Saya ulang sekali, ketua pengawas adalah individu yang terakhir yang perlu keluar daripada Dewan Peperiksaan. Tugasnya adalah pastikan di atas meja tak ada apa-apa bahan yang tertinggal. Dan calon kita bawa masuk air kan? Saya mohon jugalah, tengoklah kok ada tertinggal botol air, ambillah, ambil. Dan kalaulah tak berat beg tu, bawa balik jugalah dengan botol air tu, bagi kepada unit peperiksaan. Kalau berat, dengan beg pun berat, nak bawa botol air lagi, tak apa, tinggal botol air tu di atas meja pengawas. Okey, boleh nak? Ketua pengawas, tanggungjawabnya adalah perlu ambil daripada unit peperiksaan beg sulit, hantar semula semua dokumen ke unit peperiksaan. Seulang sekali lagi, 2 barang pinjam, datang ambil dia pasal 2 barang juga kena kembali ke unit peperiksaan. Okey, alright. Okey, selesai peperiksaan. Sekarang tugas ketua pemeriksa. Kita dah selesai untuk pengawasan. Sekarang pemeriksa skrip jawapan. Okey, contohnya peperiksaan pagi habis pukul 11. Telefon dah. Puan Yati, saya nak skrip jawapan. Beg pun tak sampai lagi nak skrip dah. Penat saya. Saya akan kata, boleh tak bagi saya masa sekejap? Okey, sebab walaupun skrip jawapan sampai, skema tak sampai lagi. Cikgu nak tanda macam mana? Kan? Okey, skema sampai. Okey, skema sampai. Skema di-emailkan kepada saya akan print skema tersebut. Dan apabila kami di peperiksaan dah selesai semua proses. Prosesnya banyak, doktor, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan dapat beg sulit macam tu, masuk dalam beg kebal, tak. Kami akan proses beg tu, akan tengok semua balik. Kami tengok, kalau doktor tuan-tuan kata selesai, kami belum selesai. Kami akan buka balik file, kami buka balik setiap soalan yang pelajar tulis tu. Soalan yang pelajar, buku soalan yang diterima tu kan. Pelajar tulis apa semua kami akan tengok. Okey? Alright. Dah selesai proses tu semua. Kalau periksanya pagi, insya-Allah lah. Kalau lah doktor tuan-tuan ada urusan, contoh nak pergi travel, kan, nak travel dah esok ke, atau 2-3 hari lagi nak travel, nak segera maklum awal kepada saya, supaya saya boleh bersedia awal untuk special case lah. Okey, alright. Jadi kami, contoh kalau dah pagi, insya-Allah petang boleh datang ambil. Kalau kami dah ready, kami akan menghubungi doktor tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau, kami akan telefon. Okey, dah ready dah, boleh main ambil. Kadang-kadang tu kami yang risau, tak main ambil lagi ni, 2-3 hari duduk simpan dalam bilik kebal. Okey, mohon maklumlah kepada kami nak ambil bila, kalau nak awal. Okey, antara bahan-bahan yang kami akan berikan, pertama, of course, kita akan beri apa?
Kalau dah doktor tuan-tuan perempuan nak datang ambil skrip jawapan, kita akan bagi skrip jawapan lah. Sampul skrip jawapan. Kan? Kita akan bagi sampul skrip jawapan dan file biru. File biru. File biru. Okey, kita akan bagi file biru. Okey, file biru. Dalam file biru tu ada apa? Inilah bahan-bahan dia. Okey, semua dokumen peperiksaan. Okey, dokumen peperiksaan. Okey, ini dokumen peperiksaan BA1, BA2, BL1, BL2, BP1, BP2, BP3, BP4. Semua itu akan diberikan. Okey. Kalaulah doktor perempuan contoh, okey, biasanya lah, biasa untuk moderasi yang berwarna purple ini. Biasanya doktor perempuan nak lebih, boleh saja. Kalau nak print daripada sistem hitam pun ada, nak datang ke unit peperiksaan sebab dia warna purple, boleh saja datang ke unit peperiksaan. Datang ambil lebih ataupun minta lebih-lebih, minta siap-siap dengan kami. Okey. Sama juga dengan yang berwarna kuning ni, borang penyelarasan untuk kes pemeriksa lebih pada seorang. Okey. Sebab ini mengikut skrip jawapan. Kita ada 3 kan sampel, so kena ada 3. Kami bagi 1 saja, jadi minta siap-siap 2. Okey. Alright, selain itu kita akan bekalkan juga, ini adalah borang, kalau kat sini kita panggil cok 4. Ini adalah borang pengisian markah PB dan juga peperiksaan. Sasa untuk PB itu ada buat tak? Ada buat tak pensyarah semua? Ada buat tak? Yang ini maksudnya yang perlu isi kat item tu. Contohlah, saya ambil contoh sekali lagi BM sebab dia ada 4 kelas. BM1, BM2, BM3, BM4. Betul, ada 4 orang pemeriksa. Siapa yang isi kat item? Contoh Dr. Arfah. Dr. Arfah sahaja yang perlu isi borang ini. Lagi 3 tak perlu isi sebab mereka tak diberi tanggungjawab untuk isi markah di items. Yang ini siapa yang isi kat items kena isi borang ni. Kalau ke-4 pensyarah untuk 4 kelas isi sendiri, maksudnya tanggungjawab sendiri, 4 keping lah borang ni, 4 line. Jelas? Ada nak tanya ke? Yang ini kita nak ambil tanggungjawab. Contohlah, ini contoh, tak ada terjadi kat sini. Contoh sila isi. Sila isi markah kat item. Okey, isi, lepas tu KJ dah sah, lepas tu tutup dah selesai item. Sila isi. Sila isi. Memang betul, tanggungjawab itu adalah tanggungjawab pemeriksa tu isi. Tapi ada 3 cok lagi. Ada 3 individu yang boleh diturut sama, join bertanggungjawab itu. Okey, contohlah. Nombor 1, CA ni. CA kata, saya isi tapi yang sah tu KJ. Sebelum KJ sah, tanda tangan yang last kali oleh KJ. Lagi 2 individu. 1 penyaras khusus, 1 penyaras peperiksaan. Contoh Cik Mursyidi isi. Penyaras khusus Dr. Basri. Dia boleh ambil Dr. Basri sekali. Pun tak sibuk. Okey, KJ dia sekali kena, Dr. Lafa pun kena. Contoh doktor. Maaf, contoh saja. Okey, jadi dia boleh ke-4 individu ini boleh dipertanggungjawabkan. Okey, ini tugas. Ini adalah peranan kertas ini. Ini adalah peranan kertas. Kalau tak ada masalah tak apa. Kalau ada masalah, kertas ini kita akan rujuk. Kita akan pergi jumpa pengarah. Ini ialah 4 orang individu yang perlu bertanggungjawab atas kesilapan pengisian markah. Okey, tapi tak ada kat kampus Pulau Pinang. Alhamdulillah. Okey. Dan juga jangan lupa okey. Lampi T 0401. Okey, lampi T 0401 dah isikan untuk PB. Betul tak? Selesai kan? Betul. Betul. Betul? Okey, alhamdulillah. Bagus. Okey, dah selesai untuk ruangan PB. Ada ruangan peperiksaan, betul tak? Di ujung ada peperiksaan. Okey, ambil yang 100%. Ambil yang 100% isi. Kat mana nak ambil tu? Dalam jadual markah. JM
Jadual markah yang kami dah share dalam GC tu, ambil markah di situ, masuk dekat dalam PT 0401, masuk dalam BP. Ada 3. Kalau doktor, tuan-tuan perempuan pernah datang ke unit pemeriksaan untuk hantar file biru untuk pemeriksaan sebelum ni, memang pemeriksaan kami lama. Contoh, kalau doktor perempuan datang pukul 4.30, jangan rasa boleh balik pukul 5. Kadang 5 suku baru boleh balik kalau calon ramai. Kalau calon ramai, memang kami akan semak satu-satu. Tadi Kok Ezrin kata datanglah pukul 3, jangan datang 4.30, siang kat kami. Kami akan buka dalam PT 0401, buka satu JM yang tuan-tuan puan print satu lagi BP. 3 ini kami akan semak bagi tally. Jadi saya mohonlah nak bagi tahu kat saya, bukanlah kata kami ni saja bagi tahu kerja kami, bukan. Datanglah awal sikit. Kalau balik 4.30, jangan datang pukul 4, datanglah pukul 3. Datang awal, memudahkan urusan kami untuk buat semakan. Kita semak sama-sama. Okey? Kuk-kuklah mata kami 1, 2, 3 mata. Farah ni 4 pasang mata kami akan tengok. Okey, untuk selamatkan kita. Bila nanti audit, doktor tuan-tuan perempuan selamat, kami pun selamat. Okey. Satu lagi, BP ini bila disahkan, dekat item tu BP tu kan, bila sahkan dia akan naik banyak ikon kat bawah, banyak item kat bawah tu kan. Laporan BP, apa lagi? Graf, analisis, yang itu perlu dicetak. Okey. Untuk BP itu, yang pertama di muka surat hadapan perlu tanda tangan ketua jabatan. Maksudnya markah yang diisi itu semua dah disahkan, dah disemak oleh ketua jabatan. Sebab itulah bila file biru ini diminta oleh auditor, ada 2 individu yang sangat penting. Satu pemeriksa yang isi markah, satu lagi adalah ketua jabatan. Bukan saya menakutkan ketua jabatan, tanggungjawabnya sangat besar untuk pastikan markah itu betul. Sebab itu perlu ada tanda tangan. BP ini tanda tangan ketua jabatan. Ketua jabatan lagi takut dengan saya. Okey, JM, jadual markah. Jadual markah ini kami akan kongsi dalam GC. GC mana satu Puan Yati? Teringat dah GC hari tu kan, yang kita hantar soalan, yang doktor tuan-tuan hantar soalan itu kan, soalan skema hadis itulah kita kembalikan, kita hidupkan semula roh dia tu. Kita masukkan JM. Okey, JM itu dimasukkan dalam tu. Okey, JM itu memang kalau buka JM tu, okey, JM ini memang kami tulis besar-besar, jangan download. Mohon jangan muat turun. Isi dalam tu. JM ini ialah Google Sheet online. Contoh, jika ada silap isi kan. Okey, ada masalah teknikal, pasal apa keluar error, pasal apa keluar reference, boleh telefon kami. Kami di pemeriksaan kami boleh mantau, kami boleh edit kesilapan itu di unit pemeriksaan. Okey, sebab itulah jangan bila download offline kan. Jadi bila online macam ni, isi dalam ni, dalam GC secara Google Sheet, so kami boleh edit, kami boleh bantu doktor perempuan. Terutamanya untuk kelas yang ramai calon yang beratus-ratus. JM ini ada sampai JM 17 sahaja. Jika nak JM lagi, duplicate sahaja. Okey, alright lagi. Okey, satu lagi kita akan berikan juga soalan dan skema. Okey, suka nak diingatkan soalan, doktor tuan-tuan boleh ambil. Skema, kembalikan semula. Contoh, cikgu ada 4 pemeriksa, kami akan bagi 4 set. Betul tak? 4 set kan Pak Ezrin? Bagi 4 set. 4 set soalan dan skema. Keempat-empat skema masukkan semula dalam file biru. Soalan boleh ambil. Skema kembalikan ke unit pemeriksaan. Skema tidak dibenarkan untuk simpan, soalan boleh simpan pada bersyarat. Okey. Okey, ini contoh file biru yang telah selesai. Di hadapan file biru ini,
ada butiran perlu diisi. Contoh untuk 9 skrip yang 9 skrip, 3 tertinggi, 3 sederhana dan 3 terendah. Perlu isi dan ruangan catatan tulis tertinggi, sederhana, terendah. Okey, markah diisi ini adalah markah per 100 bukan ikut wajaran. Okey, satu lagi, semua saya terlupa. Banyaknya nak cakap. Sekejap. Okey, dan di belakang itu adalah ruangan bagi checklist senarai semak. Yang mana ada lengkap, mana tak lengkap. Okey, satu lagi. Alright, yang ini yang telah diberi markah. Ini dah lengkap. Contohlah, markah bagi peperiksaan ini jumlah markah dia per 70. Contoh, dapat 50/70. Okey, saya mohon untuk peratuskan ia. Maksudnya 50/70 darab dengan 100. Tulis markah peratus di atas lah, tak kisah atas ke kat bawah ni ke, tapi kena peratus. Okey, bukan 50/70 habis kat situ, tak. Sebab kenapa? Dalam BP markahnya ialah per 100. Jadi kita nak tally markah di skrip jawapan dengan markah di BP. Saya bukan saya pandai-pandai, tapi ini daripada auditor. Kami dapat maklumat ini, dapatan ini daripada auditor. Auditor membuat teguran, skrip jawapan pun perlu per 100, BP per 100, JM per 100. Dan PT 04 per 1 per 100. Jadi semuanya kena per 100. Kalaulah markahnya memang dah markah soalan tu memang per 100, okey lah. Kalau wajarannya 50, 60, 70, mohon tukar ke per 100. Boleh nak? Okey. Satu lagi. Terima kasih Puan Ezrin. Komen jangan lupa. Panjang tu. Budak tu, calon tu tulis satu muka surat. Pasal satu saja tanda merah. Right. Belakang pun satu saja. Tengok 20 markah. Tak ada komen, tak ada apa. Saya nanti bila auditor datang, ini bukan kertas saya tanda tau. Bukan kertas kami. Kami tak boleh nak bagi justifikasi. Dia akan ada apa? Dia akan tengok siapa yang memeriksa ini. Panggillah semula. Saya seboleh-bolehnya, kita tak mau kacau pensyarah. Sebab ini urusan yang lepas. Biasa auditor datang, contoh peperiksaan Mei, dia akan datang tahun depan. Kan? Datang Januari ke. Ini peperiksaan Mei. Kita lagi pensyarah saya faham lah, urusan orang banyak. Lagi lupa situ, lupa sini. Tak ingat dah apa saya tulis ni. Jadi, mohon ada tulis justifikasi. Tulislah. Nak ambil kat mana? Kat rubrik ada kan? Rubrik ada. Pelajar tu dapat 18, tengok dekat rubrik apa perlu tulis. Kalau tak tahu tulis apa, tiru saja, kopi je pada rubrik tu. Okey, satu lagi. Mohon tanda tangan dan ada cok. Siapa yang marking ni? Contoh, tadi BM kan ada 4 kelas. Okey, kelas pertama Dr. Arfah. Dr. Arfah tanda tangan, cok. Okey, Dr. Arfah saja. Okey, sebab BM. Saya nampak Dr. Arfah kat sini. Okey, cok tanda tangan. Contoh untuk PJ, Encik Wan Azihan, cok tanda tangan. Contoh, ada pelajar itu ialah pelajar gagal atau pelajar cemerlang kena moderasi kan? Okey, KJ moderasi, Dr. Azulman, cok tanda tangan. Puan Hayati, cok tanda tangan. Sebab kita nak tahu tanda tangan tu tanda tangan siapa. Sebab tu kena ada cok. Okey? Alright. Seterusnya. Okey. Alright. Ini GC saya kata. Dan habis dah. Sekejap je. Dan habis dah. Okey. Nak cari kat mana? Type saja peperiksaan Mei 2025 _khusus. Ini yang kami file GC yang kami create nama tu. Mungkin boleh cari dekat GC. Caranya boleh cari menggunakan kata kunci itulah. Peperiksaan Mei 2025 _khusus masing-masing. Okey, ini contoh GM. Okey. Ini adalah peringatan lah untuk pindah markah dari JM sebab tu pentingnya Dr. Tolong Puan, prosedur yang sebetulnya adalah isi di JM dulu. Saya tahu. Sebab itulah
Sebab itulah kita buat JM tu dalam GC. Kami ni boleh pantau. BPPP dah siap isi dah, JM kosong lagi. Kat mana datang makan masuk dalam BPPP? Doktor tuan perempuan, kami boleh tengok. Oh, maksudnya pensyarah ni Dr. Basri tak buat kat JM dulu. Dia isi terus kat BPPP. Jadi kami nampak lah. Nama kat situ kami dah take note dah. Sekian-sekian tak isi dekat JM. Isi terus kat BPPP. Ambil skrip jawapan. Sebab apa? Sebab nak kecah due date tu. Due date nak isi tu kan kat item tu. Saya tahu nak isi. Sebab nak cepat. Dekat skrip jawapan, ambil skrip jawapan terus masuk dekat BPPP. Kalau markah itu per 100, okey lagi, selamat. Saya takut ikut wajaran. Sebab BPPP titik perpuluhan 1 sahaja. Salah bunda, walaupun 0.01, silap je. Silap. Bila silap, dah habis, dah disahkan, sistem tutup, Allahu Akbar. Saya pun tak boleh tolong. Okey? Sebab itu, skrip jawapan masuk dalam JM dulu. Masuk dalam JM, tengok yang saya bulatkan warna merah. 100% items itu masukkan terus dalam ruangan markah peperiksaan BPPP sistem items. Nampak tak? Sekarang ini doktor tuan-tuan dah isikan PB kan? Dah ada markah PB kan? Dia akan naik macam ni, betul tak? Kosong kat tengah tu. Markah peperiksaan itu ialah markah per 100. Saya ulang, markah per 100. Bukan markah wajaran, markah per 100. Kita nak tahu markah itu gagal ke lulus. Kalau gagal, warna merah. Betul? KJ semua, markah warna merah. Janganlah pisau tu, nampak nama warna merah. Kok memang terang mata kita detect. Pasal apa budak ni merah semua ni? Merah semua pisau juga. Ada jadi pisau. Janganlah macam tu. Okey? Dia akan naik warna biru. Alright. Boleh nak? Okay, sekali lagi. Ini adalah last. Ini adalah memo maklumat tarikh penting. Ini telah di-email semua. Okey, peperiksaan mula minggu depan. Minggu depan juga sistem item dibuka untuk markah peperiksaan. Contoh paper apa yang pertama? Paper apa first? Paper science ada ke? EDP biasa EDP, tapi EDP takkanlah awal-awal dah siap sebab paper banyak, ramai calon. Okey. Contoh, hari pertama paper science ada 14 orang saja pelajar. Hari kedua dah siap tanda, dah siap dah saya seorang. Contohlah saya seorang saja yang marking. Tak ada moderasi, tak ada penjelasan speak. Cepat siap nak isi dah, boleh? Sebab sistem telah dibuka. 13 Mei sehingga 4 Jun. Bukan 8 Mei, silap. 8 Jun. Silap Untuk PDPP, sorry kat bawah tu. Okey, untuk PDPP 13 Mei hingga 8 Jun untuk PDPP Yang atas tu untuk PSMP tu betul. 13 Mei hingga 4 Jun. Sekejap. Okey. Alright. Penghantaran fail biru biasa kita akan bagi tempoh seminggu selepas selesai
tarikh akhir pengisian markah. Kita bagi tempoh seminggu selepas itu. Semuanya telah di-emailkan kepada doktor, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang ini saya rasa semua dah maklum dah. Okey, bahawasanya memang pelajar perlu lulus komponen pentaksiran berterusan, dan untuk peperiksaan juga pelajar perlu lulus. Untuk kedua-dua markah ini digabungkan dan akan dapat grade akhir. Okey, penting untuk doktor tuan puan sebagai ketua jabatan, sebagai mentor, untuk memberi peringatan, untuk memberi nasihat. Sekarang ini masih lagi dalam minggu ulang kaji, terutamanya untuk kursus-kursus di jabatan yang memang kritikal, kan? Saya tak mau sebutlah jabatan apa sebab lagi masih mulut pula. Okey, semuanya memang kita anggap sebagai susah. Jadi saya mohon calon-calon terus diingatkan supaya mereka belajar lagi kuat, lagi berusaha lebih bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka lulus sekurang-kurangnya luluslah. Okey, markah minimum 50% lulus untuk dapat grade akhir. Okey, alright. Seterusnya, okey, ini adalah beberapa panduan lah dalam buku panduan berkaitan dengan gagal pentaksiran berterusan, gagal peperiksaan. Semuanya telah diterangkan kepada pelajar, kepada calon pada tempoh hari, taklimat tempoh hari, tentang betapa pentingnya untuk mereka memberi komitmen yang sepenuhnya untuk pentaksiran berterusan dan juga peperiksaan. Okey, alright. Next. Okey, lagi saya rasa ni pun boleh baca lah. Okey, semua sudah maklum. Kalau ulangan, automatik. Kalau lulus, grade dia C dalam kurungan U. Okey, tak ada perubahan apalah. Contoh gagal PB. Kalau pelajar ni gagal PB, dia tak akan duduk peperiksaan asal. Dia akan selesaikan PB dulu. Dia akan selesaikan, akan lulus PB, baru boleh duduk peperiksaan ulangan. Maksudnya pelajar yang gagal pentaksiran berterusan tak boleh duduk peperiksaan asal. Dia akan duduk peperiksaan ulangan dengan syarat PB-nya mesti lulus dulu. Okey? Alright. Seterusnya. Satu lagi sebelum saya lupa, saya tak masuk dalam ni, adalah pelajar mempunyai hak untuk buat semakan semula. Okey? Peperiksaan ini setelah diumumkan keputusan, 2 minggu setelah keputusan diumumkan, mereka boleh membuat semakan semula. Jadi, kita pernah ada sejarah sebelum ini, pelajar mohon untuk semakan semula. Ada markah ataupun grade dinaikkan, ada yang tak dinaikkan. Okey, jadi doktor, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar kita semakin bijak. Jadi mereka menggunakan hak untuk buat semakan semula. Ini berbalik kepada kerja buat kita lah, proses kerja kita, terutamanya masa menanda kertas jawapan. Mohon lebih teliti. Teliti tu saya kata kena ada komen tu. Komen, justifikasi. Pasal apa dia dapat 20 markah penuh? Pasal apa dapat 5 per 10? Pasal apa dia dapat kosong? Sebab pelajar kita makin bijak, mereka menggunakan hak mereka untuk buat semakan semula sekiranya mereka rasa tidak berpuas hati. Terutamanya macam kes, ada 6 kursus yang diambil, kelima-lima yang dapat A, 1 kursus tu saja dapat B. Mereka akan buat semakan untuk yang B tu. Okey? Alright, bila buat semakan, kertas soalan, kertas jawapan yang cikgu semak itu akan disemak semula. Akan disemak semula. Bila ada perubahan grade, memanglah KJ akan membuat sedikit teguranlah kepada pensyarah tersebut. Kita yang kenalah cikgu. Okey, kerja buat kita disemak semula oleh rakan pensyarah. Tak syok jugalah kita. Jadi saya nak bagi peringatan di sini, sama-sama kita mohon jagalah, jaga dari segi ketulusan kita, integriti kita semasa menyemak skrip jawapan tu. Okey, mohon lebih teliti. Okey. Alright, hal-hal lain. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk hal lain? Pukul berapa dah ni? Okey. Terima kasih. Alright. Saya ulang sekali lagi, 1 jam baik sulit 1 jam lebih awal. Okey. Contoh doktor tuan-tuan perempuan lambat. Biasa pagilah 7.30, jaga Dewan Agung pukul 8 baru sampai. Kalut
Memang kalut, kita akan kalut. Kita taruh daripada unit peperiksaan nak naik Dewan Agung, nak bawa beg berat. Jadi saya mohon sangat datang awal, bergantung kepada dewan yang cikgu jaga. Okey, doktor perempuan kalau jaga di bilik kuliah, di G2, ada 18 orang calon nak datang pukul 8, okey saja. Okey, ataupun datang 7.45, okey, sebab bilik saja sikit calon. Kalau 100, Dewan Agung ada bawah, ada atas. Okey, saya bukan nak menakutkan, ada bawah dan ada di atas dewan. Jadi datang awal lah, ketua pengawas dan pengawas peperiksaan. Okey, semua dokumen peperiksaan perlu tanda tangan dan cop rasmi. Pengisian markah 1 titik perpuluhan. Ini saya kata. Sebab itu pentingnya isi dalam JM dulu, barulah BPBP. Sebab JM dia akan bundar siap-siap dah. Salin sahaja. Salin pun kadang-kadang tu dah banyak kan, macam KDP 200 lebih. Takkanlah cikgu sorang-sorang nak isi. Kan ada banyak mata lah, ada banyak pasang mata yang boleh bantu untuk isi. Seorang isi, seorang baca, seorang tengok. Macam itulah, ramai. Okey, kerjasama pengawas peperiksaan hadir awal. Kenapa? Sebab sebelum ni memang ada. Saya akan pergi tengok Dewan Agung, kadang ketua pengawas seorang-seorang. Dia seorang-seorang lah rana. Pergi letak buku jawapan 100 buku jawapan tu atas bawah. Kesian kat ketua pengawas tu. Jadi tolong sangat-sangat. Ketua pengawas tak ada masalah. Sebab jadual saya dah bagi, ketua pengawas boleh nak buat grup, WhatsApp grup ke, nak maklum siap-siap ke kepada pengawas tu untuk datang awal. Itu tugas ketua pengawas. Okey? Ada apa-apa? Nak tanya? Okey, ayah. Ya. Okey, alright. Contoh calon nak pergi tandas. Okey, sebab itu saya letak contoh dewan lah, utama dewan, saya akan letak pengawas, mesti ada berlainan gender. Ada pengawas perempuan, ada pengawas lelaki. Okey, contoh Dewan Agung. Biasa Dewan Agung sejuk kan. Jadi kekerapan calon pergi tandas tu memang kerap lah kan. Jadi pengawas perlu mengiring calon ke tandas. Perlu, wajib. Okey, kena iring. Tak boleh calon nak pergi tandas, okey, pergi. Tak boleh. Kita kena bersama dengan calon itu. Sebab kita memang percaya kepada calon kita, tapi dalam keadaan percaya itu kena ada sedikit keraguan. Okey? Contohlah, kekerapan dia pergi tandas. Tadi dah pergi tandas, dia pergi tandas. Kita boleh tanya, kenapa? Oh, dia ada masalah, sakit perut. Okey, tak apa, fine. Kalau kerak sangat, boleh